Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi ke Langkawi bersama dengan anak bongsu. Kita akan ke Langkawi. Pergi Langkawi hari ini tujuan utama kita adalah untuk menghadiri satu tournament bowling EDU yang akan diadakan pada malam ni, pada pukul 8 malam. Jadi di kesempatan tu kita akan ambil kesempatan untuk ronda-ronda Pulau Langkawi bersama Birthday Girl. Birthday Girl, kita akan ke sana. Kita akan dijangkakan sampai lebih kurang 3 hari. Dan kita akan ronda-ronda sebab tournament bowling akan bermula pada jam 8 malam. Disebabkan ada masa terluang, kita akan ronda-ronda Langkawi lah. Setakat mana yang kita boleh ronda, kita ronda. Jadi let's go to Kuala Kedah. Okay, let's go. Kita akan ke JT Kuala Kedah. Bye bye. Alhamdulillah, kami dah sampai dekat Kuala Kedah. Parking dekat sekolah. Sekolah lah yang kat tepi tu. Harap-harap okey lah, jauh daripada laut. Takut ayat pasang besar ke, ada masalah ke lagi. Jadi let's go JT Kuala Kedah. Kita mendarat saya terus hujan. Tengok hujan sana. Macam mana kita punya program ni bila ada hujan? Aduh, harap-harap sat sajalah. Adik, harap-harap sat saja hujan. Tadi kita nak pergi relax dulu. Kita nak pergi kereta sat. Mana ada kereta apa tak tahu. Alhamdulillah, settle kita punya kereta sewa. Servis cepat daripada Abang Wan Langkawi. Nanti kita share number. Jadi kita akan cuba nasib gerak pergi ke mana adik? Cable car. Sebab cable car ni kalau hujan aku ni takut mereka tak on. Tapi kita pergi aku boleh sana. Okey, harap-harap macam tu lah. Kalau tak okey, kita pergi area Pantai Cenang lah. Okay, let's go. Kita akan pergi ke cable car dulu. Destination pertama. Mula-mula kita punya plan, kita punya destination kita yang pertama, bila kita sampai, kita nak main tengok burung elang. Tapi hujan, burung elang tak dapat tengok lah. Tapi kita tak apalah, kita pergi tempat yang kita plan ni dulu. Kita pergi sana cable car. Sebab burung elang ni pagi-pagi esok pun kita boleh tengok, no problem kan. Okay, let's go. Okay, kita baru selesai makan di satu kedai kat depan ni. Kedai apa tak tahu, tapi makanan duk campur lah. Okay, lepas ni kita terus pergi sana. Let's go to the zoo. Zoo? Let's go. Masih lagi hujan. Tak tahulah macam mana. Tak tahulah macam mana ni. Kesian kat adik. Kesian kat adik naik cable car. Hujan lepas. Apa perasaan adik? Tak tahu. Kecewa? Yok. Tak kecewa? Kalau tak kecewa kita tak payah naik Kita akan cuba naik juga hari ni. Okey, kita cari mana datang kita pergi. Sekejap sampai dekat sana, sekejap dia hujan berhenti, elok, cuaca elok. Tapi kalau hujan macam ni, pemandangan dia memang tak best lah. Kalau hujan pemandangan dia tak best lah. Tapi kita buat macam mana, kita pergi juga. Terpaksa meredah hujan. Redah je lah guna pun. Tak redah, tak sampai. Lepas tu jalan kaki relax ni.
Ya. Jom, kita jalan lagi tak sampai, jom. Benda. Ada benda lah kasut pula. Macam-macam lah adik ni. Kita dah sampai dah kawasan dia. Mari kita pergi tengok ada apa eh. Jom. Tidak. Dah. Tak ada bagi abang galah beg dah. Boleh? Betul eh? Hujan, hujan. Dia buat dengan apa? Oh, ekor dia gerak. Okey ke? Kalau bawa kan? Kita pergi makan? Kita dah tak jauh lah dengan kawasan nak beli tiket. Hari kita tengok berapa duit. Adik nak tepi ni tak? Bukan abang biasa beli dah tepi ni kat adik? Tahu lah? Tinggal kat rumah? Malang untuk hari ni. Kami sampai ni dalam situasi hujan. Lepas tu mereka tak jual tiket. Kasihan kat adik. Mereka tak jual tiket. Mereka kata nak kena tunggu dulu. Tengok saya macam mana. Yang buka tiket 6D Cinemation, Cinemotion. Yang tu dia buka. Tengok ada ramai orang duk tunggu. Macam mana adik? Rosak program kita hari ni adik. Rosak program. Tapi hujan lah, memang dia pekatuk lah. Kena hujan. Kena ronda-ronda dulu kita tengok situasi macam mana. Tapi rasa macam rugi masa lah kalau tunggu. Tapi kalau tak tunggu kita nak pergi mana? Hari ni ada diskaun tau. Budak umur. Jalan dulu. Okey, kita dah ambil keputusan untuk gerak daripada sini lah, cari tempat lain. Memang akan makan masa lama. Lepas tu mula-mula kita ingat ke kalau kata hujan kita nak masuk kat bawah-bawah dia. Tapi rupa-rupanya bila dah depa katuk, depa tak jual satu pun depa tak bagi. Jadi lah ni kita cari tempat lain tak. Jom adik. Apakan daya? Tak boleh naik skycap hari ni. Jomlah kita pergi cari tempat lain lah. Kita cuba tengok lah. Kalau kata kena gaya Underwater World. Tidak, kita ronda-ronda dekat Pantai Cenang je. Duka cita, amat duka cita. Dengan hujan, dengan berjalan kaki basah. Tapi tak apalah. Jom, kita pergi cari tempat lain pula. Okey, kita sampai dekat satu tempat cantik tempat dia. Tengok ni. Kan adik? Cantik tak? Okey, tempat dia. Wah, ada Petronas. Tapi yang paling best sekali kat depan dia. Kita tengok kat depan dia. Kat depan dia. Cantik kan? Cantik kan? Okey, kita singgah saat. Kawasan ni dia ada banyak kapal-kapal kecil, yacht. Kita singgah saat ya. Kita jom. Ambil gambar. Okey, kami dah ada Underwater World. Tengok saya satu bagi point. Tengok. Tu, duduk tidur. Duduk tidur. Oh. Ada juga baca dia kata apa dia ni. Dia tak tulis kat atas tau. Bahasa Inggeris tak mau. Ha? Dia ada tulis tak? Tu dia tulis ikan apa tu?
Tengok. Ah. Yo yo yo. Mana ni kaya nak dua pun. Flamingo ni apa dia? Flamingo. Tak tahu. Apa tak flamingo? Lihat jalan depan ni. Sini ada burung kakak tua. Okey, sekarang kita ada dekat Underwater World. Okey. Masuk murah sikit sebab government servant tu je lah. Kan. Alligator gar. Oh. Oh, Ikan apa yang burung. oh. Pula ada burung. Burung apa? Oh, burung hak kacau adik tu ah. Tak mau burung. Putih melepok oh. Ini takut eh? Boyak ya. Salah. Ikan kelak. Ini ikan kelak. Bunyi burung apa? Ada burung tu di atas. Mana? Saya kita patah balik. Kita patah balik. Jom, jom. Jom, jom. Adik, dah ni. Kenapa? Dia tak kacau kita kan? Dia tak kacau kan? Sudah takut. No, dia tak kacau kita kan? Dia lapak tu. Tu dia main. Kenapa ada takut? Dia yang takut kat kita. So kita takut kat dia. Dia baca tengok kat bawah. No. Kan dia. Dia makan. Dia makan. Dia tahu lah kan. Mana dia? Mana dia? Mana? Mana? Oh, tu. Oh, ada kedua tak mahu. Oh, mana? Ni kan ada. Oh, tu. Pada bawah orang. Dia nak atas. Adik, kita dah dekat mana ni? Dah ada tempat. Nama apa ni? Belakang ni? Penguin. Penguin. Oh.
Cuk. Ada yang mak? Oh, tang ni banyak. Lepas mandi dia naik atas. Apa nak? Ambil. Okey, kami ada dekat tempat penguin berjemur. Penguin lepas mandi dan berjemur. Waalaikumsalam. Macam gemuk. Ini lagi tak. Dangerous Venomous. Oh, ikan-ikan yang bahaya. Nampak tak? Ini satu ni gambar ada lagi. Nampak ikan apa? Ikan pari. Ikan pari kat sana. Tengok muka dia macam. Jom. Macam jelly. Tegak lah, tegak. Dia naik turun. Nampak tak? Nampak tak kaki lah? Nampak. Siapa yang Ada orang? Oh, tengok pergi makan. You call her dad? Dia tak makan tadi. And this is a country. This glass cut. Let go. Benar. Ikut belakang, semua ikut belakang. Ai kat sini.
Taman apa? Okey, alhamdulillah settle di Underwater World. Kita pergi lepak-lepak tepi pantai. Jalan-jalan tepi pantai tengok macam mana. Boleh lah. Dah habis banyak dah ni abah ni. Adik. Jom. Tapi hari ni masuk kita guna government servant. Dia ada bagi less sikit lah. Ada lah beberapa ringgit kot. Boleh lah. Let's go, jom. Kita plan nak pergi pantai tu. Habis kita pergi pantai lagi, kita akan balik hotel tu kot. Tapi nak tangkap gambar lah sekepin depan Underwater World. Sudah. Adik tak mau. Hala ni kan bersedia adik. Mana kereta kita? Dah lepas dah lah. Okey, untuk pengetahuan semua, kita gunakan khidmat sewa kereta daripada individu hak kita ambil daripada zaman-zaman dulu lagi. Ini kereta hak dia sediakan. Kereta Myvi, everyone. Siapa ada siapa tu? Memang best. Apa? Cantik kereta ni. Siapa ada? Orang dia. Okey, nanti kita akan bubuh nombor lah. Nanti boleh tengok lah. Kalau kata nak sewa kereta kat dia memang murah lah. Saya tengok murah daripada tempat-tempat lain. Boleh lah, tak ada masalah. Okey, kita masuklah kereta tu. Lepas tu kita akan pergi Pantai Cenang. Ni pun Pantai Cenang dah. Tapi kita plan nak pergi tepi pantai. Kita tak boleh tunggu sampai malam. Sebab malam ni kita ada tournament bowling. Bila kita ada tournament bowling, kita kena pergi habiskan masa daripada petang ni. Let's go. Saya dengar itu malu penutup dengan mak kata tu. Untuk mana? Kita tanya malam-malam. Malam. Panas. Wah. Dah lagi dia aduk air. Wah. Ha? Ni ayam surut tau adik. Kata tak dekat sini ayam nak sampai sini. Okay, kita ada dekat Pantai Cenang. Memang panas lah. Tak asal dia redup. Ni dia panas pula. Memang syok lah tahun ni. Ramai orang sukan ayam. Jom, nak main pasang jom. Kita cari tempat main pasang ujung tu. Nak redup sikit. Nak cepat matahari lah. Mana ada tempat sedangan lagi? Masuk dalam ayam. Kat mana? Ayam lagi kena ayam ada lagi jam tu habis kosong.
Okey, tamat sudah kita punya ronda-ronda dekat area Pantai Cenang ni. Kita plan lagi nak minum sat. Lepas tu kita terus nak balik bilik lah. Sebab dekat sana tu dah nampak hujan lebat dah nampak sana. Dekat sana memang hujan lebat dah sana. Jadi kita nak balik bilik. Jangan minum sat sebelum kita balik bilik. Sebab malam ni ada tournament bowling. Okay, let's go. Okay, Alhamdulillah kita pun dah siap makan. Jadi kita balik hotel. Let's go. Nyak. Kenyang. Balas tom yam sampai tak kira-kira dah ni daripada semalam, pagi, tengah hari. Tom yam. Kau kata sup untuk miam dah pula. Yalah. Jom, let's go. Nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Hotel. Jom. Okay, macam mana? Okey, kita dah sampai. Bilik kita 2025 lah. Dua kau tengok tu. Dah kenapa? Yo. Halo, Sah. Dua 2025. Okey. Ni? Okey. Kak. Macam mana? Tak kunci tu. Okey, buka. Ini bilik kita. Ada ni. Alhamdulillah. Ada juga tempat tidur. Jom masuk dulu, kita bunyi beg. Kita duduk bilik bagian je. Selesa. Okey, ada buka TV tengok. Biasalah, RM60 je. Bersih kot. Tadi kata 70. Sekali dengan cukai 70. Cukai RM10. Okey, ada aircon pun best. Baru. Mesti bersih, elok. Toilet. Baru. Semua ada. Heater tak? Heater pun ada. Bau. Okey adik, settle. Rehat sat. Okey guys, dah tiba ya malam. Sekarang lebih kurang pukul 7.45. Kita akan gerak pergi ke JT untuk tournament EDU Anjuran Langkawi Kedah bowling. Okey, let's go. Kita pergi tengok apa macam mana di sana. Ada nak pergi mana? Ada duduk sini ya? Ada tengok lah? Main telefon ni ya?